ada satu rumah ni nak buat rak mesin basuh lah kan, untuk letak sabun apa semua kan. Tapi bukan yang jenis tebuk dinding punya, dia nak jenis yang tidak tebuk dindingnya. So jadi aku pun buatlah satu. Okey, jadi aku pun buat, dah siap. Kemudian deliver lah, hantarlah dekat tuan rumah ni. Jadi rak dia simple sangat. Dia nampak simple tu, nampak macam tak syok lah kan. Jadi aku gabungkan dengan benda-benda IKEA, 1-2 benda-benda IKEA, tak dan susun. Bila kita duduk dekat Metropolitan ni, ruang dia sempit, jadi kita kena pandai susun lah. Lebih kurang macam ni lah rupa dia bila dah siap. Buat simple je. Ada rak untuk letak sabun, lepas tu baldi kat atas. Baldi tu memang sengaja dicondongkan lah, supaya dia tak bertakung air dia turun kat belakang mesin basuh tu. Itu je lah untuk produk aku untuk kali ni. Okay, bye.